Eh, aku dah decide dengan bini aku. Kita orang nak ada anak. Okay. Kalau macam tu terkejut lah, yang terkejut kan. Tapi macam kau betul-betul dah ready ke nak buat semua benda ni? Ya, aku ready. Dia ready tu kita tak boleh nak apa orang kata cakap kat mulut je. Dia kena test. Aku nak test kau. Boleh? Ya, aku dah ready. Ready ni dia tak boleh kat mulut tau. Dia aku kena test ni. Aku betul-betul nak start sekarang ni. Kau betul-betul dah ready ni? Ya, aku betul-betul dah ready. Ini bukan ready pasal nak ada anak je ni. Ini pasal ready betul tak nak aku test ni. Kau betul ready ni? Ya, aku dah betul-betul ready. Aku tahu. Kau serius lah betul-betul dah ready ni kan? Sebab kan ni betul nak start ni kan? Aku tak nak kau menyesal je tu. Kau betul-betul ready ni. Ya, aku dah betul-betul ready. Okay, kalau macam tu Janganlah nangis. Malu lah korang. Duduklah. Duduklah. tengok test first pun dah fail lah kan? Mana boleh guna violence untuk hentikan anak menangis? This is wrong. We are living in 21st century. Understand? Dah. Jom. Kita buat test lain pula. Dah lah tu. Tak payahlah jauh sangat lagi. Ayah penat lah. Sekarang macam mana? Nak jadi ayah kena fit tau. Tolak satu markah. Bayangkan je lah kan. Kau tak fit, anak kau lari-lari, jatuh dekat rail train ke, kena lenyek sebab kau tak fit. Dah. Test lain. Ayah nak aku ceng. Boleh. Merah nak yang mana? Tolak satu markah. First, mana boleh spoil anak apa semua benda dia minta kau bagi. Tapi dia nak. Kedua, nak harga. Lepas ke gaji kau nak bayar. Jangan menipu anak-anak. Harapan anak-anak tu dia akan bawa sampai besar. We don't know what will happen. Susah lah kau ni. Susah lah sini lah kau. Ayah. Habis kau nak aku buat apa? Aku tak tahu. Bukan aku yang nak jadi ayah. Aku hanya bagi kau test je. Yang patutnya studying kau. Sebab kau yang decide jadi ayah. Susah lah. Hello. Sayang. Biasa Jadi belum ready lah nak ada anak. Nanti kalau kita ada anak jadi macam Sol, bagi dia jagalah. Jadi kalau anak tu elok, biar kita jaga. Okey? Okey, bye.